Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Diharapkan kamu semua sehat, sehat saja dan dijauhi daripada segala penyakit berjangkit. Semoga kamu juga pada hari ini tenang untuk ikuti pelajaran PDPR minggu akhir sebelum kita bercuti. Okey, kita sambungkan PDPR kita pada hari ini dengan bahasa Melayu tahun 5. Hari ini kita masih lagi berada di unit 12 Jalinan Perpaduan dengan tajuk Raikan Budaya Kita. Okey, tajuk Raikan Budaya Kita ini kita akan bincangkan kemahiran membaca iaitu standard kandungan 2.1 Asas Membaca dan Memahami. Manakala standard pembelajaran kita ialah 2.1.1 membaca dan memahami maklumat tersurat dan tersirat untuk memberikan respon. Objektif pada akhir PDPR, murid-murid dapat membaca dan memahami maklumat tersurat dan tersirat dan untuk memberikan respon. Okey, sebelum kita teruskan aktiviti kita pada pagi ini, suka saya ingatkan kepada kamu iaitu maksud maklumat tersurat dan maklumat tersirat. Kita dah belajar sebelum ni. Maklumat tersurat ialah apa yang sudah ada di depan mata. Kita cuma ambil dan baca. Itu ialah maklumat tersurat. Manakala maklumat tersirat pula ialah maksud di sebalik yang tersurat. Maksud di sebalik apa yang kita baca. Itu kita panggil maklumat tersirat. Okey, awak boleh ingat balik. Okey, kita teruskan. Aktiviti kita hari ini ialah kemahiran membaca. Jadi awak boleh rujuk buku teks muka surat 88. Okey, awak perhatikan apa yang saya baca ataupun awak boleh baca sama-sama dengan saya untuk lebih kepahaman. Okey, mari kita tengok poster dan kita baca poster tersebut. Raikan budaya kita. Farisha dan ayahnya sedang meneliti poster acara yang akan berlangsung di tempat mereka. Mereka bertukar-tukar fikiran tentang poster itu. Okey, tajuk poster Kesenian Karnival Kesenian dan Kebudayaan 2021. Tema Kesenian Mengilhamkan Perpaduan. Tarikh 5 Mac 2021, hari Sabtu, sesi petang 3 hingga 6 petang, sesi malam 8 hingga 11 malam, lokasi Dewan Perpaduan, Melaka. Anjuran Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Objektif Karnival. Yang pertama, melahirkan masyarakat yang muhibbah, harmoni dan saling memahami melalui aktiviti kesenian dan kebudayaan. Yang kedua, melestarikan seni dan budaya bangsa Malaysia agar sama-sama dihayati dan diraikan dengan semangat muhibbah. Acara. Yang pertama, tarian zapin, tarian kipas, tarian baratanayan, tarian sumazau, ngajat, tarian sewang dan kuaya perpaduan. Acara yang kedua, pameran pelbagai agensi kerajaan dan kempen menderma darah. Acara khas, pemilihan penonton muhibah
2021. Syarat: penonton mesti hadir dalam kumpulan pelbagai kaum dan berpakaian tradisional. Hadiah misteri menanti anda. Okey, acara khas ni dia kena datang dengan kumpulan pelbagai kaum. Tak boleh datang satu kaum dia je. Kena datang satu kumpulan pelbagai kaum dan pakai pakaian tradisional masing-masing. Okey. Ini ialah gambaran mengenai poster. Daripada dalam poster tu ada tajuk, ada tema, ada masa, ada tempat, ada anjuran, ada objektif, ada acara yang dipersembahkan dan ada juga acara khas. Okey. Okey. Di muka surat sebelahnya 89, dia ada sediakan satu jadual yang berwarna hijau, maklumat tersurat, yang berwarna orange, maklumat tersirat. Okey, dia dah bagi kat situ dah. Maklumat tersurat dan maklumat tersirat. Dan dia bagi beberapa tempat kosong, suruh kamu isikan. Jom kita tengok sama-sama. Di manakah dia ambil ni? Okey, tengok balik poster ni. Okay, awak tengok yang pertama, maklumat tersurat, tajuk program kesenian dan kebudayaan 2021. Saya dah bagi tahu tadi, maklumat tersurat ialah maklumat yang ada dalam teks, dalam poster, dia ambil bulat-bulat, dia letak dan dia baca. Contohnya yang pertama, tajuk karnival, tajuk program karnival, dia ambil di situ. Okey, dia ambil terus. Dia ambil bulat-bulat, dia salin. Itu yang tersurat. Yang tersirat daripada tajuk tu apa dia? Maknanya maksud daripada tajuk tu. Dia bagi cadangan jawapan. Pengunjung dipersembahkan dengan aneka persembahan seni dan budaya pelbagai kaum di Malaysia. Okey, daripada tajuk tu, dia bagi yang tersiratnya sebelah tu. Okey, yang kedua. Tengok dia ambil. Okey, dia ambil kotak kuning tu. Hari, masa dan tempat. Hari bila? Hari Sabtu masa. Masa pukul 3, pukul 6, pukul 8, pukul 11. Tempat di Dewan. Okey. Sesuai kerana apa? Kenapa hari Sabtu hari ni sesuai? Jadi awak kena bagi maksud dia. Kenapa sesuai? Kenapa tempat tu sesuai? Kenapa masa sesuai? Kenapa hari sesuai? Okey, tak apa. Kita tengok dulu. Yang ketiga, dia ambil acara-acara. Okey, dia ambil yang ni, acara. Acara-acara. Okey, menarik dan menampilkan apa? Menarik dan menampilkan. Tengok pada acara tu, apa yang dia tampilkan. Dan dua tempat kosong, dia suruh awak pilih mana-mana yang ada dalam poster tu. Yang terserah, ambil dan terus tulis. Okey, contohnya kita ambil yang acara. Okey, pameran pelbagai agensi kerajaan dan kempen menderma darah. Awak ambil, awak terus tulis dalam kotak tu. Lepas tu kenapa yang tu awak pilih. Okey, yang akhir kali kita contohnya kita ambil acara khas, katakan. Kita ambil acara khas. Lepas tu kita tengok apa yang tersirat. Okey. Ni kotak ni saya dah besarkan balik. Kita tengok apa yang perlu kita isikan. Okey, tadi kita kata nak ambil yang tu. Kita tulis terus. Pameran pelbagai agensi kerajaan dan kempen menderma darah. Dan satu lagi acara khas. Okey, kita dah tahu maklumat tersurat. Cuma sekarang ni kita nak tahu apa yang tersirat. Tersirat ialah maksud di sebalik yang tersurat. Kita tengok. Kita bincang yang tersurat mula. Yang tersirat daripada yang tersurat. Okey, yang pertama, hari, masa dan tempat program. Dia dah bagi tadi sesuai kan? Sesuai. Kenapa sesuai? Hari apa? Hari Sabtu.
Kenapa sesuai hari Sabtu? Sebabnya hari Sabtu hari cuti umum. Masa petang dengan malam. Kenapa? Masa petang tu masa orang sedang berehat bersama keluarga dan bolehlah pergi ke tempat-tempatnya ni. Okey. Tempat dia buat di Dewan, Dewan Perpaduan Melaka. Kenapa buat di Dewan? Mungkin aktiviti-aktiviti kesenian ni sesuai buat di Dewan. Okey, kita tengok cadangan jawapan yang saya bagi. Sangat sesuai kerana hari Sabtu merupakan hari cuti hujung minggu dan tempat program dipilih sangat sesuai untuk aktiviti kesenian. Awak boleh tambah sebenarnya masa kat situ. Saya sengaja tak tambah supaya awak yang tambah sendiri. Mungkin awak boleh berkata sangat sesuai kerana hari Sabtu merupakan hari cuti hujung minggu. Manakala masa waktu petang dan waktu malam ialah masa berehat bersama keluarga. Dan yang akhir sekali, tempat. Okey. Tempat program yang dipilih sangat sesuai untuk aktiviti kesenian. Kita tengok pula acara. Acara tadi kita dah baca acara, tengok rujuk poster tadi. Ada tarian zapin, tarian kipas, tarian sumazau, ngajat, macam-macam tarian ada. Lepas tu ada yang kedua, pameran pelbagai agensi kerajaan kita tinggalkan sebabnya kita nak hurai yang di bawah. Okey, acara. Acara apa yang ni? Acara menarik dan menampilkan apa dia? Menarik dan menampilkan. Okey, kita tengok apa dia. Okey, acara yang menarik dan sepatutnya dan menampilkan persembahan kebudayaan mengikut kepelbagaian kaum. Sebabnya persembahannya ada tarian kipas orang Melayu, tarian Sumazau orang etnik Sabah dan Sarawak, ngajak sebelah sana, Batranayan, dia ada lagi. Okey, itu adalah mengikut kepelbagaian kaum. Jadi, yang tersiratnya awak tulis acara-acara yang disediakan menarik dan menampilkan persembahan kebudayaan mengikut kepelbagaian kaum. Okey, pameran, dan ni yang kita pilih. Pameran pelbagai agensi kerajaan dan kempen menderma darah. Kenapa kita pilih yang ini? Kenapa, apa yang tersirat daripada sini? Okey, kenapa pameran pelbagai agensi kerajaan? Apa yang kita dapat daripada pameran tu? Dan kempen menderma darah. Okey. Daripada pameran pelbagai agensi kerajaan, mungkin kita boleh tahu peranan dan tugas agensi kerajaan, dan derma darah ni adalah satu tuntutan kerajaan supaya membantu orang yang memerlukan darah ataupun orang yang sakit. Okey, mungkin kita boleh bagi jawapan. Dapat mengetahui peranan agensi kerajaan dan menyahut seruan kerajaan membantu pesakit dengan menderma darah. Okey, acara khas tadi yang kita pilih, dia tulis acara khas. Acara khas apa? Datang dengan kumpulan pelbagai kaum dan pakai pakaian tradisional. Dia tulis syarat di situ. Jadi acara khas kita kena huraikan menggalakkan peserta memupuk perpaduan dan menghargai pakaian tradisional kaum lain. Okey, yang ni cadangan jawapan yang saya buat. Awak ada cadangan lain, awak boleh sertakan. Ingat ya, ini salah satu tugasan. Kejap lagi awak kena buat. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, di muka surat 99 ada gambar. Gambar yang pertama tu gambar apa? Gambar membuat persembahan. Ini tak ada apa, cuma kita nak menamakan gambar aja. Gambar pertama apa? Persembahan kebudayaan. Okey, gambar yang bawahnya. Orang tepuk tangan. Orang buat apa agak-agaknya? Ini kita boleh kepada pengunjung ataupun penonton.
Ada orang apa? Pelbagai kaum ada. Semua kaum ada, maknanya pengunjung ataupun penonton pelbagai kaum. Okey, kita tengok yang sebelah sana. Okey, tengok macam-macam tarian ada. Ada India, ada Melayu, ada Sabah Sarawak, ada Cina. Okey, apa kita boleh katakan? Kita boleh katakan penyertaan daripada semua kaum. Dan akhir sekali semua. Yang atas tu menari, dapat hadiah. Yang bawah tu ambil gambar. Jadi kita boleh buat mereka bekerjasama untuk menjayakan karnival tersebut. Kalau awak nak ni tak ada kerja, cuma pemahaman kepada gambar untuk menjawab soalan seterusnya. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Ni dialog seterusnya. Antara Farisha dengan bapanya. Okey, bapanya kata, apakah jangkaan kamu tentang respon pengunjung karnival kelab Farisha? Okey, dia nak tengok jangkaan. Adakah ramai? Adakah orang datang? Adakah orang tak datang? Jangkaan lah. Kalau datang ramai ke? Kalau datang sikit ke? Itu jangkaan. Mungkin Farisha kata pada jangkaan saya sambutan pengunjung. Kalau ramai kenapa ramai? Kalau sikit kenapa sikit? Itu yang nak jawapan. Okey, soalan kedua dia tanya, pada pendapat kamu apakah faedah yang kita peroleh daripada karnival itu? Okey, dia tulis gambar otak, dia suruh kamu berfikir. Okey, Farisha kata pada pendapat saya banyak faedah yang kita peroleh. Apa dia? Faedah apa kita boleh? Kita tengok orang ramai, kita pergi sana apa yang kita dapat. Okey, kita tak apa? Kita tengok ni. Ini tugasan. Tugasan saya kata ada dua tugasan. Yang pertama ialah tugasan yang ni. Tugasan yang ni. Okey. Tugasan ini ialah tugasan yang pertama. Okey. Apakah jangkaan kamu tentang respon pengunjung karnival kelab Farisha? Okey. Apakah jangkaan kamu? Jadi, soalannya awak mesti mulakan dengan pada jangkaan saya. Okey. Okey, pada jangkaan saya, sambutan pengunjung amat menggalakkan kerana karnival tersebut menyediakan pelbagai acara yang menarik. Okey, awak boleh buat gitu. Mungkin awak boleh cakap juga, pada jangkaan saya, sambutan pengunjung amat memberangsangkan kerana acara-acara yang disediakan menepati citarasa penonton. Okey, mungkin awak boleh buat gitu. Okey, soalan yang kedua, pada pendapat kamu, apakah faedah yang kita peroleh daripada karnival itu? Okey, pada pendapat saya, banyak faedah yang kita peroleh daripada karnival itu. Antaranya ialah mungkin kita boleh berkenalan dengan kaum lain. Yang kedua, mungkin kita boleh menghargai budaya kaum lain. Ataupun boleh juga kita kata faedahnya kita peroleh dapat menyaksikan ataupun dapat mengetahui peranan agensi kerajaan dan juga boleh membantu pesakit dengan menderma darah. Okey, itu cadangan jawapan yang saya bagi. Mungkin awak boleh rangkumi semua. Contohnya, pada pendapat saya, banyak faedah yang kita peroleh daripada karnival itu. Antaranya ialah berkenalan dengan kaum lain. Ataupun boleh menambah kenalan daripada kaum lain. Selain daripada itu, kita juga boleh menyaksikan acara-acara yang menarik. Dan kita juga boleh mengetahui peranan agensi kerajaan serta membantu pesakit dengan kempen menderma
darah. Okey, itu satu jawapan yang lengkap. Ini tugasan yang pertama. Awak jawab soalan dan yang disediakan ni dalam buku pemahaman. Yang pertama. Yang kedua. Yang kedua yang ni. Tadi kita dah bincang. Ni yang tersurat-tersirat. Kenapa hari, masa dan tempat ni, tempat program sesuai kerana apa? Acara-acara menarik dan menampilkan apa? Lepas tu awak pilih dua. Nak pilih yang mana-mana, tak kisah. Nak pilih yang saya pilih tadi pun tak kisah. Janji awak buat maklumat tersirat. Itu saja untuk kali ini. Saya tengok tahun 5 ni slow sikit lah daripada tahun-tahun lain ikut PDPR. Kalau tengok tahun 4 gambar penuh datang. 5 gambar kalau yang masa saya ajar tu 20 lebih yang hadir. Tapi kalau 5 alpha ni agak slow sikit lah. Harap-harap awak dapat kesedaran. Tengoklah. Belajarlah sikit-sikit. Tak nak banyak pun belajarlah. Paksa diri. Okey? Macam biasa, siap tugasan hantar kepada saya. Isi kehadiran. Okey, selamat belajar. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.